Sembahyang berjemaah itu melebihi akan sembahyang seorang dengan 27 darajat. Setengah riwayat 25. Kata tuan guru kita Muallim Haji Abdul Wahid, sama je tuan-tuan gitu. Apa makna sama? Ni seorang ni buat roti canai sekilo, yang ni sekilo juga, yang ni pecah 27, yang ni pecah 25. Sama je dia. Lebih kurang. Maksud dia kelebihan tu tak dapat. Dan sembahyang berjemaah ni dia menepati air 2 kolah, kata ulama. Faham air 2 kolah? Air 2 kolah jatuhlah cecak lagi tak berubah, dia tetap suci lagi. Mana sembahyang jemaah tu, dia sembahyang dia jemaah cukup syarat saf dia rapat, lurus betul, 27 confirm dapat. Dia khusyuk tak khusyuk dia tetap dapat. Itu pahala besar dia dapat. Kalau sembahyang seorang diri kan dia kira kadar mana kita khusyuk. Kalau 5%, 5% lah, 20%, 20% lah. Atau satu khas sembahyang berjemaah. Maknanya selama dia tidak batalkan sembahyang dia, selama tu dia dapat. Tak batalkan syarat-syarat dia lah. Syarat jemaah apa? Kena ikut syarat dia. Lurus saf betul, rapat saf. Ini orang rapat saf bukan dia dapat saf, dia dapat kat kipas. Panas sikit-sikit saja. Ya kat kosan ni aku panas. Macam-macam perangai tuan-tuan ni.